Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. So, video kali ni, konten kali ni, korang pun dah tahu tajuk, kan, tahu kan? So, aku buat untuk mak aku lah. Sebab birthday mak aku dah lepas bulan 5 kot, sekarang bulan 6. Biasa 1 bulan kan. So, yang ni aku ada modal sikit lah nak buat. Aku buat kek batik sahaja. Aku buat kek batik je, tapi rupa dia macam kek hari jadi. Mak, kau tahu macam mana ke mak buat kek batik macam rupa kek hari jadi? Nak tahu tengok sampai habis, okey? Yang penting jangan lupa subscribe, okey? Kalau tak aku menghantui hidup kau. Subscribe, okey? Okey, tak ada lagi masa, jom, let's go, okey? Bye. Hey, selamat datang Iqmal Fikri. Iqmal Fikri. Jangan skip, tekan lonceng, kita gas lagi. Iqmal Fikri. Ayo subscribe, like, kasih yang terbaik. Iqmal Fikri. Jangan skip, bersama kita makin asik. Like dan subscribe, Iqmal Fikri. Let's go. So, bahan-bahan pun dah siap. Tapi lighting sini tak ada lah nya. Tak apalah, letak kau lah. Ada lighting je. Boleh lah Muka aku coklat. Muka aku hitam. Habis tu, apa lagi? Yalah, muka aku hitam. Habis tu. So, kek apa aku dah buat? Kek batik. Kita ada biskut, Milo, margarine. So, letak kek kot. Apa kejadah dah dia? Aluminium for today. So yang ni untuk aku letak kek lah. Kek lepas tu buka. Dah siap. Step pertama, hancurkan biskut. Sini terbalik lah, tak apa boleh. Okay. Aku ni tinggi sangat lah. Okay. So korang, kita pecahkan biskut macam ni, okay. Kita jumpa lighting. Okay. So pecahkan biskut macam ni Okay, by the way, mak aku ni dia tak pernah aku buat kek untuk dia lah. Selalu aku beli je. Sebab aku malas nak buat kek. Faham tak? Cukup kot. Macam gini rupa dia. Okay. So, aku gunakan qualifier. Alah payung, ketipan payung. Payung sutera. Jangan bermasa Iqmal. Mak aku ni dia keluar dengan ayah aku. So aku kena cepat. Aku seorang kat rumah ni. So macam apa ni? So pasal kali lepas tu masak apa? Lupa. Margarine. Masa margarine tu. Ada susu cair sekali. Susu pekat jangan lupa Bismillah. Mana ni? Dah buka ni. Belum buka. Belum buka lagi tak buka. Masukkan tengah. Tahu. Kalau ada satu buku tu, ambil lah satu buku. Sudah. Yeah. Korang kena cairkan, okey. So, masuk Milo. Klik. Susu tak masuk lah. Masuk susu dulu. Dah, aku lupa. Susu cair dia kena potong. Kena potongnya. Aku malas nak potong lah. Tu powernya. Masukkan susu cair. Oh yes. Kau kena kacau tau, jangan leka. Nanti habis kau punya ni coklat. Kacau dengan sebati, okey. Kacau je. Basahkan abang aku. Macam pekat je. Tambah susu lagi. Kacauan. Satu sendok je. So, masukkan biskut. Kita kacau. So, dia akan jadi macam ni ke? Macam tu. Dia nampak kering sikit lah, tapi tak apa. Dia nampak kering tak apa. So, kita letak coklat cair lah. Okay, masukkan dalam ni.
Tada! Yeay! Nak nangis lah. So, kita akan keluarkan dia akan jadi bentuk kek lah. Okay, so aku akan letak chocolate sauce and then letak hiasan sikit lah. Okay, masuk dalam peti sejuk. Korang je nak atas ke bawah? Aku tak atas lah sebab nak cepat. Ni ada beli dalam kuali. Selesai. Dia tak manis. Sikit. Yummy. Jadi, so kita keras, masuk ke coklat sauce. Aku nak kemas dapur. Kalau tak, mak aku bising. Mak, apa kau ni? Buat sepak-sepak. Tak kena ni. Ni kalau mak aku tengok tak basuh, memang mekak dia kan. Kau fahamkan lah. Mak baca. So, nanti kau kena rendam air panas, okey? Jangan air sejuk, okey? Air panas. Dekat sini lah kau akan bagi mak aku kek dan bukit. Okay. Dok. Tapi cuba lighting ni memang lighting mana memang gelap. Aku pun stres. Ni apa? Stres aku lah. So aku dah set up cantik. Sorry mak aku akan masuk macam ni tau. Kau tengok Kau tengok. Mai. Macam tu mak aku jadi buka pintu panggil aku. Asal aku cakap selamat hari jadi. Selamat hari jadi. So dah setengah jam kot berlalu. So aku nak tengok kek aku. Okay. So tada. Happy birthday. Warna-warni kau. So kek pun dah siap. And then aku tengah tunggu 2 orang lah. Sebab ayah aku akan check aku undi balik lah. Mal, ayah undi balik. So aku akan standby. Adik aku pun undi balik sekali. Dia baru keluar. So dia akan undi balik. Dia akan rakam lah kat luar. Okay. So aku ada buket sekali. Buket ni aku buat sendirilah. Tada. Lawan. So mana ada tempah tu boleh tempah lah. Tak ada tempah je. Ini aku beli dekat Aku beli kat TikTok. And then kena buat sendirilah. Aku akan bagi link dekat YouTube. Okay. And then inilah gambar dia. Dia akan bagi orang kata kertas. Lepas tu ni orang kata manik-manik. So korang kena buat sendirilah. Senang je. Kalau bagi aku senang lah. Kalau bagi korang susah lah. Yo my love. Macam tu. Aku sebenarnya excited nak buat benda ni. Tapi aku sikit tu macam keras sikit lah. Tapi tak apalah. Sebab dia tak cukup Milo. Whatever. Janji kita ikhlas untuk bagi hadiah. Okay. Korang kalau macam benda tak jadi, korang bagi je. Okay. Walaupun tak jadi, janji ikhlas. Okay. Ni memang jadi dah. Macam gelap. Ni biasalah gelap kan. Tahu pedih kan. Kita gelap. So gelap. Mak aku on the way. Dia ayah aku call. Hello. Ayah on the way ni. Aku lupa. So aku ada adik aku. Adik aku akan rakam aku. Okay. So standby. Aku excited. So bukit pun dah standby. Tada. Lawan. Ada lampu. Ni aku buat selama 3 jam. Daripada 1 pagi sampai 3 pagi. Sampai je kat simpap tu bakar. Okay. Aku dah on tau. Boom. Excited lah. Kau lampu ke? Kau buka lampu gelap. Cuba. Bagi mama pakai tu. Cuba pakai. Itu masuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Masuklah. Kau bunyi lah. Tunggu lambat. Happy birthday to Mama. Mama lah. Happy birthday to you. Yop. Mama lah. Lambat ke batik yang buat macam tadi. Nah. Buat. Okay, apa kata-kata Mama?
Masih banyak sangka. Walaupun dah lewat kan. Mustahil. di sini melihat ku berjuang sampai akhir seperti So tu saja konten pada hari ni. Kita jumpa next konten. Setiap video ada cerita. Biar konten boleh bicara. Stay safe semua. Bye. Jumpa lagi. Bye bye. Vai chover.